etanol atau petrol? Mana satu yang terbaik untuk kereta anda pada masa kini? Hai pencinta kejuruteraan, pernahkah anda berada di persimpangan itu, di stesen minyak, melihat ke arah pam etanol dan petrol sambil tertanya-tanya, mana satu pilihan terbaik untuk kereta anda? Ini adalah persoalan yang menghantui berjuta-juta pemandu di Brazil dan jawapannya, percayalah, jauh lebih rumit daripada peraturan 70 yang terkenal itu yang mungkin anda pernah dengar. Hari ini kita akan merungkai persoalan ini sekaligus dengan mengambil kira realiti petrol di Brazil dan teknologi kereta moden. Tetapi kenapa keputusan ini menjadi begitu rumit? Sebab utama keraguan ini ialah petrol yang kita isi di Brazil bukanlah petrol tulen. Sejak 1 Ogos 2025, mengikut Undang-Undang Nombor 14,993 dalam satu keputusan oleh Majlis Dasar Tenaga Nasional CNPE pada 25 Jun 2025, petrol biasa dan petrol aditif yang dijual di stesen minyak Brazil wajib mengandungi 30% etanol anhidrat. Ini benar. Ya, anda dengar betul. 30% etanol sudah pun ada dalam petrol anda. Ini benar-benar mengubah keadaan dan menjadikan perbandingan secara langsung dengan etanol terhidrat iaitu A100 jauh lebih menarik dan penuh dengan nuansa. Jadi, jika petrol sudah mengandungi etanol, bagaimana kita boleh membandingkan bahan api ini secara adil? Untuk memahami perkara ini, kita perlu bercakap tentang nilai kalori, iaitu jumlah tenaga yang dilepaskan oleh setiap bahan api apabila ia dibakar. Ia seperti kekuatan yang dimiliki oleh bahan api untuk menggerakkan kereta anda. Petrol tulen, iaitu tanpa campuran etanol, mempunyai nilai kalori kira-kira 10,400 kilokalori per kilogram. Manakala etanol anhidrat yang dicampurkan dalam petrol, produk etanol untuk melawan bahan api, untuk melawan pencemaran bahan api. Etanol terhidrat A100 yang anda jumpa di pam berasingan mempunyai kira-kira 6,000 kilokalori setiap kilogram. Nampak perbezaannya? Etanol hidrat pada dasarnya memberikan kurang tenaga bagi setiap unit isi padu atau jisim. Tetapi, apakah kesan sebenar campuran 30% etanol dalam petrol yang dikenali sebagai E30 terhadap penggunaan kereta anda? Dan adakah peraturan terkenal 70 itu masih relevan? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Peraturan 70 kini sudah lapuk sepenuhnya. Peraturan itu dicipta pada zaman di mana petrol hampir tulen tanpa penambahan etanol yang ketara. Dan pada asasnya ia berfungsi begini. Anda membahagikan harga etanol dengan harga petrol. Dan jika hasilnya kurang atau sama dengan 70%, Anda mengisi dengan etanol. Dan jika melebihi 70%, Anda mengisi dengan petrol. Sekarang, jika Anda masih menggunakan peraturan ini untuk menentukan bahan api mana yang hendak diisi, maaf cakap, tetapi anda mungkin sedang rugi. Titik pulang modal, iaitu peratusan harga etanol terhidrat berbanding petrol E30 supaya kedua-duanya setara dari segi kewangan, kini berada antara 72 hingga 75%. Ini bermakna, dengan membuat kiraan yang sama seperti sebelum ini, jika perbandingan berada antara 72 hingga 75%, etanol masih boleh menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Tetapi, sejujurnya, cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan eksperimen itu sendiri. Dengan enjin moden dan kawalan emisi yang terdapat pada teknologi kereta, bergantung pada kereta yang anda miliki, mungkin peraturan ini tidak terpakai untuk anda. Ini kerana sistem suntikan elektronik kereta sedang mengawal penggunaan mengikut jenis bahan api untuk mematuhi peraturan emisi. Jadi, nasihat saya ialah, lakukan eksperimen itu sendiri. Sebagai contoh, ketahui penggunaan sebenar kereta anda. Gunakan papan pemuka kereta di mana kaunter perjalanan menunjukkan berapa kilometer setiap liter secara serta-merta yang dipaparkan. Atau isi penuh tangki, tetapkan semula odometer, pandu kira-kira 100 km, isi minyak semula dan bahagikan jumlah kilometer yang dipandu dengan jumlah liter yang diisi di pam. Lakukan ini untuk petrol dan etanol untuk mendapatkan purata. Kemudian bandingkan harga yang diperoleh dengan harga di stesen minyak. Sebagai contoh, jika harga petrol ialah 6.29 dan kereta anda boleh pergi 12 km setiap liter petrol, anda akan membelanjakan 0.52 sen bagi setiap kilometer.
Jika etanol berharga 4.53 dan kereta anda boleh pergi 9 km bagi setiap liter etanol, anda akan membelanjakan 0.50 sen bagi setiap kilometer. Dalam perbandingan ini, etanol menjimatkan 2 sen bagi setiap kilometer. Nampak sedikit, bukan? Tetapi, bagi mereka yang memandu 20,000 kilometer, 20,000 kilometer bermakna penjimatan sebanyak RM400 hanya untuk kiraan ini. Tapi kenapa ada peraturan baru ini? Sebenarnya, kehadiran 30% etanol dalam petrol iaitu E30 sudah mengubah nilai haba dan oktana campuran tersebut. Apabila anda membandingkan etanol terhidrat E100 dengan petrol E30, perbezaan tenaga dan prestasi sudah tidak sama lagi seperti ketika membandingkan E100 dengan petrol yang hampir tulen. Etanol, walaupun mempunyai nilai haba yang lebih rendah, mempunyai satu ciri yang sangat penting. Ia mempunyai rintangan tinggi terhadap ketukan yang diukur melalui kadar oktana. ANP malah telah menaikkan RON atau nombor oktana penyelidikan bagi petrol Brazil daripada 93 kepada 94 untuk mengimbangi campuran etanol yang lebih tinggi. Dan ini adalah purata kerana petrol E30 boleh mencapai RON sehingga 100.71, nilai yang sangat baik yang memberi manfaat secara langsung kepada enjin-enjin yang lebih moden. Dan apakah sebab-sebab teknikal di sebalik perkara ini? Etanol, kerana mempunyai kuasa haba yang lebih rendah, memang mengurangkan kecekapan volumetrik enjin, iaitu untuk jumlah udara yang sama, ia memberikan tenaga yang lebih sedikit. Namun, rintangan tinggi etanol terhadap ketukan membolehkan enjin moden, terutamanya enjin turbo, dan dengan suntikan terus beroperasi dengan nisbah mampatan yang lebih tinggi dan pendahuluan pencucuhan yang dioptimumkan. Dan ini bermakna, walaupun etanol tulen atau dalam kepekatan tinggi dalam petrol mempunyai tenaga yang lebih rendah, enjin dapat memanfaatkan tenaga itu dengan lebih cekap, sekaligus mengimbangi sebahagian daripada perbezaan tersebut. Enjin aspirasi semula jadi yang lebih lama mungkin tidak begitu merasai manfaat ini. Tetapi, enjin turbo dan GDI yang kini merupakan majoriti kereta baharu mendapat banyak manfaat daripada nilai oktana yang lebih tinggi pada E30. Tetapi, adakah anda tahu mengapa Brazil mengamalkan polisi 30% etanol dalam petrol? Baiklah, saya ada video di saluran ini yang membincangkan perkara itu secara khusus dan saya akan letakkan kad untuk video itu di penghujung video ini dan saya rasa anda patut menontonnya. Jadi, apakah sebenarnya bahan api terbaik untuk kereta anda hari ini? Jawapannya masih sama, ia bergantung. Saya tidak akan membincangkan bahan api mana yang mempunyai ciri-ciri terbaik. Tetapi dari segi kewangan, anda mempunyai alat untuk membuat keputusan yang jauh lebih bermaklumat. Pertama sekali, lupakan peraturan 70%. Considere o tipo de motor do seu carro. Jika ia adalah enjin moden, turbo atau dengan suntikan terus, ia mungkin mendapat lebih banyak manfaat daripada oktana tinggi E30 dan etanol tulen juga akan menjadi pilihan yang sangat baik. Ketiga, ambil kira harga di pam dan gaya pemanduan anda. Kereta yang diselenggara dengan baik dan dipandu secara cekap sentiasa akan memberikan penggunaan yang lebih baik tanpa mengira bahan api. Hakikatnya, kejuruteraan automotif dan komposisi bahan api sentiasa berkembang. Apa yang benar beberapa tahun lalu mungkin tidak lagi relevan hari ini. Yang penting ialah anda sebagai pemandu sentiasa mengikuti perkembangan terkini dan membuat pengiraan sendiri, mengambil kira keadaan kenderaan anda dan harga yang dikenakan di kawasan anda. Pilihan yang bijak adalah pilihan yang berdasarkan data dan pemahaman tentang bagaimana kereta anda benar-benar berfungsi dengan bahan api yang tersedia. Jika anda telah menonton hingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Jika anda telah menonton hingga ke sini, saya jemput anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, halakan telefon bimbit anda ke QR Code atau klik pautan dalam deskripsi mengenai kursus-kursus kami. Kursus-kursus. Di dalamnya, anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, pengucapan awam dan pelbagai lagi. Dan kursus-kursus ini dipilih oleh kami di saluran ini dan kami boleh menjamin kualitinya. Sekarang, saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda sudah tahu tentang 30% etanol dalam petrol? Adakah anda akan kira semula strategi pengisian minyak anda? Tapi saya rasa lebih daripada itu.
Tinggalkan di ruangan komen jenis bahan api yang Anda lebih suka ketika mengisi minyak dan jika Anda ada sebab tertentu untuk pilihan Anda. Di sebelah sini, ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk meluaskan pengetahuan Anda dan meneroka budaya Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan like Anda, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.